Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni pokok mata kucing tinggi lagi tu, dia dah browning. Sekarang ni kat bawah tu ya. Okey, tadi saya cangkulkan keliling bawah tu agak sukar. Jadi saya buat keputusan kita nak buangkan dahan yang bawah supaya kita boleh operasi di bahagian bawah tu ya. Kemudian dahan bawah yang lembut-lembut ni kita buang lah. Yang halus kita buang. So buat masa ni yang saya nampak ini ya. Okey. Ni saya nak buang yang naik yang dia naik yang manakala yang lain tu nanti perlahan lah. Okay, ini terlalu rendah. Yang ni pun kita boleh buang juga sebenarnya. Kita buang ni dulu tengok Okey. Ni pun okey juga. Okey, yang ni satu, yang ni satu lagi. Ni dalam dahan ganting halus Saya potong lah dari sini. Dah. Ada dua. Jadi kita boleh bergerak lah untuk di bahagian bawah ni, senang sikit. Yang ni nampak dia dah besar. Kadang saya nak tebang ni, nak potong ni, tapi tak apa, biarlah dulu. Kita tengok macam mana. Semua dahan yang halus kita potong. Ni. Okey. Jadi tadi saya nak bergerak bawah ni susah. Nak bersihkan pangkal dia kan. So far dah okey, alhamdulillah. Ni dah terang lah. Mana kalau dahan yang ranting yang halus-halus saya akan buang lah, supaya dia tak mengganggu pertumbuhan sini kan. Ni contoh ni halus je. Okey, kita buang dulu bagi dia tumbuh cantik. Yang ni pun sama. Alright. Terselit. Okay. Jadi dia dah ada ruang sikit. Yang ni pun ni kita biar dulu. Tengok macam mana. Mungkin satu lagi kita akan potong yang ini. Buat masa ni kita biarlah. Okey, itu dulu. Sekarang dah dalam ni dah terang sikit dah kan. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, itu dia. Kita dah boleh nampak dia punya struktur binaan dia. Sekarang dah boleh lah. Okey. Selesai satu pokok.